Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua bersama saya, Ustazah Hidayah, dalam pembelajaran Pendidikan Islam tahun 6 tentang rasuah dan negara. Kita akan meneliti tajuk ini di bawah bidang hadis iaitu masyarakat maju tanpa rasuah dan juga bidang adab iaitu sayangi negara amanah kita. Murid-murid, apakah yang kita akan pelajari hari ini? Di bawah bidang hadis, masyarakat maju tanpa rasuah, kita akan belajar tentang tuntutan hadis tentang rasuah, maksud rasuah dan juga contoh rasuah. Manakala sayangi negara amanah kita akan mempelajari tentang maksud bernegara dan juga adab-adab bernegara. Masyarakat maju tanpa rasuah. Mari kita lihat hadis tentang larangan rasuah. Dalam sebuah hadis, Abdullah ibnu Amru radhiyallahu anhuma meriwayatkan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Terdapat 4 tuntutan di dalam hadis ini, iaitu pertama, orang Islam wajib menjauhi amalan rasuah. Kedua, Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi dan penerima rasuah. Ketiga, pemberi dan penerima rasuah akan mendapat dosa. Dan yang keempat, memberi dan menerima rasuah adalah salah di sisi agama dan undang-undang negara. Baiklah murid-murid, apa itu rasuah? Rasuah ini ialah suatu pemberian kepada seseorang bertujuan untuk membenarkan sesuatu yang salah atau membatalkan sesuatu yang benar. Mari kita lihat, apakah contoh rasuah? Pertama, memberikan hadiah kepada pengadil ataupun memberikan wang kepada pengadil tersebut untuk menjadi pemenang dalam pertandingan sukan di sekolah. Kedua, seorang murid memberi hadiah yang mahal kepada gurunya dengan harapan mendapat markah yang tinggi dalam peperiksaan walaupun prestasinya tidak layak. Hati-hati ya murid-murid. Baiklah, mari kita lihat dalam bidang adab iaitu sayangi negara amanah kita. Apakah itu bernegara? Bernegara ini bermaksud mempunyai negara iaitu merasai bahawa diri merupakan sebahagian daripada negara dan bertanggungjawab memelihara kesejahteraannya. Terdapat 3 adab-adab bernegara. Yang pertama, mencintai negara dan memahami tanggungjawab sebagai warga negara. Kedua, bekerjasama memajukan negara. Dan yang ketiga, memelihara kesejahteraan dengan mengelakkan perkara yang menimbulkan pergaduhan dan permusuhan. Agak-agak apa kaitan rasuah dan negara ni? Rasuah memberi kesan yang buruk kepada negara kerana ia melemahkan sistem pentadbiran, menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan dan menghalang pembangunan ekonomi. Jika rasuah berleluasa, ia boleh mengundang kemunduran dan ketidakstabilan dalam negara. Jadi, adakah murid-murid semua faham apa yang kita pelajari sebentar tadi? Ustazah harap semua boleh memahami tentang tuntutan hadis, tentang larangan rasuah, maksud rasuah dan juga contoh rasuah. Juga tentang maksud bernegara, adab-adab bernegara dan kaitan rasuah dan negara. Baiklah, Ustazah akan kongsikan video-video yang bermanfaat untuk kefahaman kamu semua. Sekian, terima kasih.